Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin berpesan kepada diri saya dan kita semua. Apabila kita melakukan sesuatu amalan kebaikan tu, kita baca Quran, kita solat, kita bantu orang, kita buatlah dengan bersungguh-sungguh. Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Sesungguhnya Allah dia mencintai seseorang yang bila dia buat suatu amalan tu, dia solat, dia buat dengan sungguh-sungguh, dia solat dengan khusyuk, dia baca Quran, dia baca dengan bersungguh-sungguh, dia tolong orang dengan sungguh-sungguh. Allah cinta orang yang buat suatu amalan tu dengan bersungguh-sungguh. Dan kalau ketahuilah apabila kita melakukan amalan tu sungguh-sungguh, kita tolong orang, kita baca Quran, kita solat, semua itu kebaikan dia adalah untuk diri kita sendiri. Allah beritahu dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu melakukan suatu kebaikan tu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi lepas ni kita cubalah buat suatu amalan tu bersungguh-sungguh, bukan setakat di Madinah saja, bukan setakat kita berada di tanah suci, tapi kita buat ibadah bersungguh-sungguh tu di mana-mana saja. Tak kira lah kita di Malaysia ke di mana-mana saja. InsyaAllah. Jadi semoga kita semua lepas ni bila lakukan suatu amalan, dia dapat lakukan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Ma'assalam.